Weh, korang pernah tak? Korang nak packing balik kampung, tiba-tiba korang perasan yang road tag korang dah sebulan mati. Aku selalu jadi macam ni. Dulu aku jenis renew road tag last minute. Tapi stres sebab satu, tak sempat nak banding harga. Kedua, semua benda nak kena bayar sekaligus. And then yang paling risau sekali adalah bila accident, towing confirm mahal, babe. Confirm rabak. Tapi nasib baik aku bijak dan nasib baiklah aku diperkenalkan bijak. Senang je guys. Cara dia adalah korang masuk website dorang, kemudian korang pilih jenis kenderaan, masukkan nombor plat, nombor IC, semua maklumat penting, tekan submit, boom. Korang boleh banding semua sekali serentak. Renew 1 minit je bro. Dan lagi best, aku boleh pilih nak bayar ansuran. Tak perlu bayar lump sum. Boleh buat ansuran credit card up to 36 months. Siap towing lagi tanpa had. Hotline 24 jam, standby kalau ada emergency. Rasa secure gila kalau drive jauh-jauh. Road tag settle, hati pun tenang. Sekarang, setiap kali kalau nak travel, aku dah tak stres. Barulah boleh drive dengan rasa selamat. Saya bijak. Kau pilih lagi.